Pertandingan mancing dekat kampung Rahmat Jangkat Sulaiman, dekat kolam biru. Masa ni belum bermula lagi. Dalam masa 5 minit akan mula pertandingan. Semua peserta dah bersedia untuk melakukan pancing dengan umpan-umpan pelbagai. Kucing bukan? Slim. Slim kat mana? Kuala Slim. Rizda Kuala. Oh, Rizda. Duduk kat anu lah. Bongko apa? Alah bongko. Alah Bongko. Bongko. Ya. Dapat ke ikan? Buat masa ni ini yang terkecil, yang paling kecil. Ini dia peserta-peserta. Gegar ini kolam. Gegar Kumpau nama dia. Namanya Lan Jemput. Kucik. Tak tahu nama. Ni namanya Mishiri. Nama sebenar tak tahu. Nama sebenar apa bang? Mishiri lah. Oh Mishiri nama. MSI. Macam nama Mat Saleh. Ini Edi. Peserta daripada kampung pun ada. Peserta luar pun ada. Asad. Edi kata aku menyiasat. Barisan peniaga-peniaga yang berkemah kuning, putih, biru, merah. Okey. Baik. Dah berbunyi dah. Boleh dah mula. Boleh dah. Oh, ni dia. Boy. Ini gambar pengadil. Dia ada 2 lombong ni. Dia suruh menyiasat. Ni bos besar. Okey. Shili nama. Kau bukan Shili. Din. Aku itu lebut.
dan tak ramai ni. Tengok cerita dalam 80 orang. Oh, bang. Orang pertama dapat ni. Ni. Mulut. Okey. Dekat bang, jumpa sini bang. Turun ni. Mana ni? Itu boleh. Batu sikit, berat. Ha. Sebab batu masuk dalam mulut. Ni nampak kayuhnya memang macam 4 kilo dalam tangan ni. Ready, Mat. Oh. Mesin baru. Oh, baru. Mesin bakar. Orang nombor 2 dapat. Patin. Tengok. Bul kat bul. Bul. Bul bang. Bul bang Tak, masalah dia orang memang kontrol tempat. Pasal datang sini dah. Dah jauh lah. Dapat lagi tu.